Dalam usaha memperkasa pelibatan belia dalam gerakan koperasi pada masa depan, Institut Koperasi Malaysia IKMA melaksanakan pelbagai program berteraskan digitalisasi dan kelestarian. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Anak Monggin berkata, inisiatif itu diyakini mampu melahirkan generasi koperasi yang lebih berdaya saing serta seiring dengan agenda kerajaan madani. IKMA telah melaksanakan banyak program-program yang membantu ahli-ahli koperasi dan saban tahun mereka mengendalikan kursus-kursus yang melibatkan pendigitalan, digital marketing dan cara pengurusan di dalam koperasi tersebut. Datuk Willy berkata demikian ketika Persidangan Koperasi Antarabangsa 2025 ICC 2025 di Bandar Baru Bangi hari ini. Turut hadir Ketua Pengarah IKMA, Datuk Muhammad Ali Mansur. Beliau berkata kurang daripada 100,000 belia Malaysia aktif dalam koperasi dan menyeru lebih ramai generasi muda untuk melibatkan diri secara aktif dalam gerakan tersebut. Katanya lagi, tanpa kreativiti dan kepimpinan belia, gerakan koperasi berisiko berdepan jurang kepimpinan pada masa hadapan. Kerajaan juga telah melaksanakan inisiatif termasuk program seperti Protege, Tunas Usahawan Belia Bumiputera, TIUB ataupun Youth Collab. Dan program sedemikian telah direka untuk menggilap skill ataupun kemahiran mereka dalam pelbagai bidang. Tetapi kita tidak boleh melihat daripada satu aspek dan sebelah pihak. Ia memerlukan hasrat dan cita-cita para belia kita untuk terlibat. Sebab walaupun banyak program kerajaan dan program-program yang dilaksanakan di dalam IKMA, tetapi kalau tidak ada program yang dituruti ataupun disertai oleh belia kita dan tidak juga bermakna. Sementara itu, Datuk Willy berkata, penganjuran ICC 2025 bukan sahaja memperkukuh kedudukan Malaysia dalam kerjasama serantau, malah menjadikan Malaysia sebagai hub kecemerlangan koperasi ASEAN. Acara tahunan ICC 2025 yang berlangsung dari 29 September hingga 2 Oktober telah menarik penyertaan sebanyak 250 peserta Malaysia serta antarabangsa.